Sekarang ni kan ramai yang macam rumah terbakar, macam-macam lah you all. Hujan daripada Allah. You all ni. Okay, Ira nak info. Okay, kalau you all mencari produk untuk sedekah kan sebab, yelah. Sekarang ni kan ramai yang macam rumah terbakar, macam-macam lah you all. Hujan daripada Allah. Okay, so kalau you all mencari produk untuk buat sedekah, okay, sambil-sambil tu nak buat sedekah, nak cari apa yang sesuai untuk buat sedekah, okay, Ira sangat syorkan ni. Kain plakat, yang ni memang kita tak kira musim, tak kira Ramadan ke tak Ramadan, customer yang memang suka bersedekah, sedekah Jumaat, sedekah Ramadan, sedekah untuk apa-apa ada yang you all nak, infakkan untuk, you all nak infakkan. So, memang ramai customer dia akan grab plakat, okay. Plakat batik sarung boleh campur, okay ni. Gajah duduk dengan mangga. Kain dia sangat cantik awak. Ira tunjuk sikit Ira tunjuk dekat. Okey ni. Kain dia sangat cantik. Sentung dia besar, labuh. Satu box ni you akan dapat semua warna-warna baru. Warna-warna comel. Dalam box ni, you akan dapat warna-warna baru ni. Ada hitam, ada brown. Okey. Warna-warna comel. Okey. So, siapa yang tengok video ni, you nak cari, plakat ataupun batik sarung nak buat sedekah, okey, boleh datang walk in dekat butik Ras Syukri di mana, di Jalan Tanjung Syed, Kota Baru, Kelantan. Ataupun you all boleh order secara online je. Okey, 3 helai, 10 helai, 20 helai. Kalau 20 helai tu satu kodi, bukan sedozen tau. You all ramai tertukar dengan sedozen. Sedozen tu 12 helai. 20 helai you akan dapat semua warna-warna baru, buat baru daripada kilang. Okey, nak sedekah, komen, bagi tahu dekat Ira nak berapa helai, Ira Syukri kita bantu, okey.